Assalamualaikum. Salam sejahtera. Wai! Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Patani dan juga Filipina. Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Tekan butang subscribe. Dah viral dah kan? Iaitu video yang bertebaran sekarang ni dekat thread, tunjuk video yang berlaku. Ada satu tu dekat luar, aku percaya dekat pusat hiburan dekat luar, di mana katanya dekat situ caption dia tulis lah YO lah, ni apa benda semualah. Dan juga ada satu ni katanya berlaku dekat TUDM Subang. Ya Allah, geng Subang. Macam mana boleh viral? Video-video yang korang tengok yang bertebaran tu, itulah dalam tentera ni dipanggil sebagai Yeye. Kepada mungkin geng-geng Gen Z, Alpha yang pakai seluar palazzo ni, mungkin tak tahu, Yeye ni adalah istilah parti bersukaria. Sama ada ianya boleh berlaku kalau dalam tentera lah, dalam kamp tentera itu sendiri, dalam kalangan pegawai, dekat mes dia. Mes ni pusat bersosial ataupun dorang punya clubhouse lah. Ataupun boleh juga berlaku di pusat-pusat hiburan, klub-klub hiburan dekat luar. Dan bila melibatkan hiburan dan sebagainya, confirm lah kena ada karaoke perempuan, tonggang-tonggang. Dan yes, sedih untuk aku nak cakap pasal benda ni, memang berlaku juga dekat dalam mes pegawai, dekat dalam kamp-kamp tentera, melibatkan juga wanita dan juga minuman-minuman yang memeningkan korang. Ya, sangkaan korang betul, memang budaya ini terbawa-bawa daripada zaman pemerintahan British yang masih lagi nak cuba mengekalkan tradisi tentera tu sampailah sekarang. Dan aku terkejut sebenarnya benda ni sampai sekarang pun ada. Sebab apa? Aku join tentera dulu pada tahun 2004 dan aku tamat perkhidmatan pada 2018. Awal-awal tu, orang kata 7 tahun, separuh daripada tempoh perkhidmatan aku tu memang aktif lah benda-benda yang macam ni. Tapi semakin lama, semakin terhapus sebenarnya kegiatan ataupun budaya ataupun tradition yang beryeye dekat dalam mes ni lah. Dan baru juga sebenarnya aku borak dengan kawan-kawan tentera aku, dah banyak pun mes yang tidak lagi mengamalkan tradition ataupun tradisi yeye dekat dalam mes ni. Tapi macam mana boleh berlaku? Underground lah. Alah, kalau korang nak faham kan, dia macam cerita high council tu lah. Benda yang berlaku tu nampak macam besar apa semua kan. Tapi disebabkan cover line yang baik, cikgu-cikgu pun tak tahu. Tapi jauh di sudut hati orang-orang di atas-atas ni, sebenarnya diorang tahu je benda ni masih berlaku. Cumanya tak kantoi, tak salah. Kalau korang minta pandangan aku, adakah aku juga tidak bersetuju dengan tradisi tentera yang sebegini rupa? Yes, aku memang tak setuju. Pengalaman aku sendiri, yes, aku sebagai pegawai muda pada ketika itu, time ada boogie night, siapa yang faham lah, satu malam function yang perlu diorganize oleh junior-junior ni, kami sendiri diarahkan untuk seorang perlu membawa lebih kurang 2 orang, 3 orang wanita untuk masuk ke dalam mes untuk bersukaria. Jadi teman berjoget, teman karaoke, kalau siapa yang mabuk lah. Boleh tak kalau kita tak nak ikut cakap sini-sini tu? Boleh. Tapi ada kesan dia lah, kena hukuman. Tapi hukuman yang macam mana? Hukuman pun versi underground punya hukuman lah. Tak adalah sampai kau kena gantung tugas ke, dibuang perkhidmatan ke. Sebab benda ni dia tak ada dalam akta. Benda-benda tradisi yang kau tengok social media yang viral tu, itu bukannya satu kewajipan dalam tentera. Tak ada pun dekat mana-mana akta ataupun undang-undang Angkatan Tentera. Benda ni hanyalah tradisi semata-mata. Tapi tradisi yang mungkin dijaga oleh orang, aku tak tahu. Aku tak nak cerita panjang lah, sebab dari sudut aku punya channel YouTube ni sebenarnya dah 2-3 video dah aku up pasal benda ni. Tapi mungkin orang tak pandang sangat. Time tu pun bukan zaman-zaman viral TikTok semua ni. Jadi kalau korang tanya aku, apakah solution yang terbaik untuk nak bagi stop tradisi tentera ni? Senang je. Pemerintahan tertinggi tentera perlu mengeluarkan satu perintah ulung ataupun direktif, kata stop, no yeye at all. Sebab sebelum ni, yes, memang ada usaha-usaha nak bagi hapus terus tradisi yeye ni, tapi hanya di peringkat kamp-kamp ataupun pangkalan-pangkalan udara ataupun base-base saja, di mana CEO sendiri ada keluarkan dia punya direktif, dia punya arahan semasa, tapi hanya terpakai untuk base tu sajalah. Mungkin base ni dah tak buat, tiba-tiba kau pergi base
base lain, dia on lagi. Tapi percayalah cakap aku, walaupun akan ada nanti direktif terulung Panglima ke, mungkinlah yang di-Pertuan Agong sendiri keluarkan titah no ye ye at all, tapi akan ada juga yang nakal-nakal segelintir ni yang akan meneruskan aktiviti tradisi ye ni secara underground. Sebab yes, walaupun segelintir tentera ni beragama Islam, Melayu dan sebagainya, benda sedap Mat, benda sedap, mesti dia cari jalan untuk buat juga. Cumanya aku nak ingatkan dekat korang, ini adalah masalah individu. Kalau nak tengok daripada sudut keseluruhan tentera sendiri, kita memang je buat aktiviti keagamaan, semayang berjemaah dekat masjid dekat surau besu setiap 5 waktu mesti ada, and then apa lagi, tadarus Al-Quran ada, and then kita ada kor agama Angkatan Tentera sendiri. Yang buat hal yang jahat tu itu segelintir individu saja. Tambah 2026 ni, aku rasa bilangan yang masih meneruskan tradisi ni sangat-sangatlah sedikit. Ni bukan aku nak backup ke apa. Di saat aku nak tamat perkhidmatan pun pada tahun 2018, dekat base aku sendiri tu yang dulu memang ada mengamalkan ye dan sebagainya, memang dah tak buat dah. Tapi aku tak nafikan dekat base lain dengar-dengar cerita ada lagi buat. Tapi korang ni mentang-mentang viral sekarang ni tentera punya dark side semua ni kan. Janganlah kau nak tuju dekat tentera je. Aku petik jabatan-jabatan lain, syarikat swasta sekalipun, dekat bahagian yang madrasah pun, tahfiz apa semua ni, semuanya juga akan ada baik dan ada dark side dia juga. Tapi bukan salah institusi tu, tapi salah individu. So jangan pukul rata. Mungkin korang-korang yang tengok sekarang ni dari kalangan keluarga korang, mungkin ayah korang, abang korang, adik-beradik korang, saudara-mara korang pun masih berkhidmat dalam tentera. Kau tanya sendiri dorang, adakah dorang sendiri buat benda-benda ye ni sekarang ni, walaupun dorang ni tengah menjadi sebahagian daripada keluarga korang. Jadi pesanan aku kepada yang berada dekat dalam tentera sekarang ni yang masih berkhidmat, tepuk dada, tanya iman. Sekiranya viral benda-benda macam ni, yang dapat malu bukan korang tapi perkhidmatan itu sendiri, tempat engkau cari rezeki. Dahlah kita dihujani dengan berita-berita, inilah panglima tu lah, inilah panglima ni lah, ini pengarah ni lah, perempuan lah, rasuah lah, apa benda lah. Dah tambah pula yang bawah-bawah ni pun sama ye bagai. Nanti orang boleh cakap, wah yang atas pun macam tu, patutlah yang bawah ni macam ni. Jadi pandai-pandai korang nilaikan. Aku alhamdulillah, aku dah tamat perkhidmatan, aku dah settle time aku untuk berkhidmat dalam tentera. So yang dekat dalam tentera, pandai-pandai korang lah. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, dan butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah semoga semuanya dimurahkan rezeki, dipermudah urusan. Jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye. See ya. Ye ya. Zaman dulu